Boleh tak seorang itu semayang tapi mulut dia tidak bergerak? Mulut tak gerak semayang mana? Semayang ni dia membaca, baca dalam hati, tak sah semayang baca dalam hati. Tak boleh. Yang dalam hati ni dia panggil niat. Mak tu dalam semayang dia ada 3 jenis rukun. Rukun fi'li, rukun kauli, rukun qalbi. Rukun fi'li ni perbuatan, seperti berdiri, rakaat, iktidal, sujud, duduk. Tu kalau tak buat tak sah. Yang kedua rukun kauli, mesti berlafaz, iaitu takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tahiyat akhir dan memberi salam. Mesti gerak mulut supaya berlafaz. Kalau tak berlafaz tak ada suara. Tak ada suara bukan rukun kauli. Yang dalam hati rukun qalbi, iaitu niat dan tertib. Nampak? Jadi tak gerak mulut memang tak sah sembahyang dia. Melainkan dia accident, tak boleh gerak mulut tu bab lain.